Abi dah sampai dekat Bazar Ramadan yang paling meriah dekat utara. Katanya paling panjang dekat Malaysia. Bazar Ramadan mana? Wismaria. Lambat. Lai kata. Sedap ke? Sedap lah. Kau tengok tepi kan gajah pun ada. Abang main menega ke? Tak menega lah. Dah kalut nak call lah. Depannya. Hari ni tak ada menu. Hari kita ada 2 menu. Kita ada coklat dengan tembikai. Yang ni mu tak bawa Pak Lu. Hampa dah tengok view dia tak? Tu dia sampai ke belakang pun tu. Sampai belajar. Tempoyak lai. Rasa tai cabai candu. Ni pula bus asam pedas Klepok hampa. Nak cari yang tebu, hampa boleh main singgah cari maklong ni hampa. Hampa nak try soto bakar time mai dekat sini. Kita ada 15, 20 dengan 25. Dalam dia isi sotong. Nampak telur sotong. Ni bus wadi kena tamat dia. Hampa tengok dia punya mentabak dia. Ni ada tabak ayam, ada tabak daging. Jus nanah MD2. Oi, kira lagu mana abang? Bungkus RM5. Al-Hasan Biryani dan pelbagai lauk. Ada lauk apa tu abang? Daging, kambing, ayam ros dengan ayam goreng. Ada yang kopi ais dekat tepi. Berminat shawarma apa bising dekat bus shawarma Istanbul hampa. Tengok yang beratok ni hampa. Buat menu apa bulan Ramadan ni abang? Hotel kerang. Hotel kerang. Laksamana ni memang favourite api. Tapi hampa tengok dia punya beratok tu. Tiap tahun Happy Tacos sentiasa ada dalam Wismora. Tanah Abang saya kat orang utara. Ni yang kali terakhir kita ada kat sini. Lepas ni kita akan ke selatan. Yang nego kapurung. Menu Sabah. Kenapa menu kapura tak bubur tempurung ni abang? Dia bukan tempurung, dia kapurung. Ni menu apa abang? Muay Thai bang. Berapa lama dah berniaga bang? Dalam kami 23 tahun bang. Yang ni kita ada muay set ikan masin, dia ada kangkung bang. Ni abang, kompos sedap bang? 10 per 10. Niaga apa kau? Nasi ayam besar ni 1.12.9. Yang biasa ni 7.9. Menu apa paling sedap sekali kat Wismaria ni? Ayat tembikai. Iki Empire punya. Empire punya tiap-tiap tahun. Yang ni pula buat FZ ayam gepuk sambal hijau apa? Bang, niaga apa ni bang? Kerabu ikan pari. Kerabu ikan pari? Somtam, kerabu semua ada. Oh, yang ni kerabu kaki ayam. Ni kerabu ikan pari special satu saja. Lai cikang cedok sendiri. Layan sampai habis. Jagung abang Jo bang. Yang ni bus Naim Corner, nasi daging kawah jeneri apa? Yang mana suka menu Korea tu, singgahlah dekat CEO Korea nombor 1 ni apa? Nasi padang, nasi angkung, bakso beranak, bakso mangkok, bakso telur, macam-macam bakso. Ayu ni yang tofu. Hanya RM10 saja. Lah jam 7.20 dah hampa, orang masih ramai lagi. Biar pi kat depa, nak balik pergi buka puasa. Menu buka puasa kami pun dah dapat, tunggu apa lagi? Jom kita pergi buka puasa dulu.